Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat Atuk Farm sekalian. Atuk harap semua orang bergembira, sihat. Atuk pun sihat walafiat. Ayah pun sihat. Hari ini pada bulan Februari 2026, cuaca pagi amat sejuk, berangin. Tengok, semua ayam berkokok. Dah Heritage, Production Line, semua berkokok, semua seronok. Okey, di pagi yang bagus ini, Atuk nak buat satu tangga. Tangga ni, orang putih kata ladder lah, cakap orang putih sikit, ladder. Untuk naik ke bumbung atas rumah Atuk. Kerana apa? Nanti bila musim hujan, ada bahagian yang bocor. Jadi Atuk nak buat tangga. Sebelum dalam video Atuk yang banyak-banyak belum tunjuk lagi cara-cara buat tangga. Sekarang Atuk nak buat tangga. Kayu yang Atuk guna semua kayu yang second hand dah. Kayu yang terpakai. Kayu yang dah dipakai. Tuan-tuan tengok ada lubang-lubang paku. Lubang paku. Walaupun ada lubang paku, tak apa. Kayu ni ada dua jenis. Satu kayu yang jenis patah arang. Patah arang. Satu kayu lagi bukan jenis patah arang. Dia ada aliran dia ni. Kalau kayu patah arang, tuan-tuan nak pilih kayu, walaupun kayu lama ke buruk ke, tuan-tuan buat begini. Buat begini. Nampak? Kalau dia ada lantunan, okey, boleh dibuat tangga. Kalau kayu yang patah arang, tuan-tuan buat begini, dia patah terus. Itu kayu yang kita bagi patah arang. Tak boleh pakai, berbahaya. Selalunya kayu meranti putih. Meranti putih patah arang. Ini tak. Satu lagi. Walaupun kayu lama, lubang paku penuh, tapi dia bukan jenis patah arang. Okay, kayu ni boleh dibuat tangga. Okay, kalau tidak bahaya. Sama juga dengan kayu-kayu kita nak buat untuk tempat pijak dah. Kalau boleh, buat begini dulu. Kalau pasti dah tak ada patah arang, susah nak patah arang, boleh buat tangga. Kalau tidak berbahaya. Tuan-tuan naik akan jatuh kerana patah. Okey, sebelum Atuk nak teruskan kita buat tangga, mai kita melawat dulu kebun Atuk. Lama tak melawat. Kita bermula di depan sana, mai. Mai. Dia. Mula-mula tu tunjuk pokok ni tu. Pokok ajaib. Buah pokok ajaib tengok. Tu banyak bunga buah. Nampak? Pokok ajaib. Pokok ajaib ni bagus. Dia ada sejenis protein. Pokok ni, buah ni dia ada sejenis protein. Atuk lupa dah nama protein tu. Tapi protein tu ia menghasilkan rasa yang manis dalam mulut kita lebih kurang 1 jam hingga 2 jam. Jadi tuan-tuan yang diabetes, yang nak makan manis tapi tak mau gula, tuan-tuan boleh makan ni dulu. Dia rasa manis 1 jam hingga 2 jam. Lepas tu tuan-tuan makan benda yang masam ke apa ke, air ke semua manis. Jadi ini memang digunakan sebagai pemanis untuk kita ganti kepada gula tebu. Okey, Mas. Okey. Ini bahagian depan. Berselerok lagi bahagian depan Atuk. Tapi bahagian depan Atuk ni dah mula perubahan sikit. Atuk ada banyak pokok-pokok ni. Bromelia. Pokok bromelia ni. Kita buat pokok bromelia. Buat sini, laluan masuk. Sebenarnya kita nak buat benda semua mengambil masa, mengambil masa. Ini pokok bunga. Apa pun tak tahu. Tapi sebab musim sekarang, musim bunga-bungaan. Tu. Okey. Ini pokok Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ini pokok Mickey Mouse. Kenapa Mickey Mouse? Kerana bunga dia berwarna hitam dan merah. Lepas tu nampak macam ada mata Mickey Mouse. Nampak ni. Nampak tuan-tuan tengok. Ini mata Mickey Mouse hitam. Itu badan dia, belakang dia merah. Ini Mickey Mouse. Ini pokok belimbing besi. Ni ada buah dah. Buah banyak. Bunga pun banyak. Pokok kecil saja. Okey, ini pokok-pokok di bahagian ni lah. Ini biasalah. Ini untuk keludut Atuk makan. Dah berbunga-bunga dah. Bagus, alhamdulillah. Keludut pun dah. Telinga. Macam-macam pokok. Semua dah sihat. Ini pokok markisa. Atuk tanam kat depan ni.
supaya nanti bila tuan-tuan datang, nampak markisa. Tapi terlambat bubur jaring, ayam dah kebas. Tapi dia boleh hidup balik. Ini pokok ni. Aloe vera. Tuan-tuan tengok lebar-lebar ya. Ni. Nampak? Aloe vera tu. Lebar-lebar dia punya ni. Ini bangsa besarnya. Aloe vera bangsa besar. Ini semua sumber vitamin yang cukup baik. Kalau kita makan ni bagus. Ini pemanis lagi. Pokok lembar pemanis. Dulu masa kampung-kampung kita pemanis kita guna pokok ni. Ni pemanis dalam tu. Beli buah bunga tu ada kantung pemanis. Pokok lembar. Jadi pokok pemanis rumah tu ada stevia pun ada. Stevia. Ini pokok magical ajaib, pokok ajaib. Ini pokok lembar. Ini semua pemanis. Pemanis asli. Jom. Oh ni. Ni. Ni serai wangi. Serai wangi, alhamdulillah, serai wangi. Serai wangi. Ini pokok kerak nasi. Pokok kerak nasi pokok bunga. Tapi dah lama dia tak bunga. Tak tahu sebab apa. Dia merajuk ke apa ke tak tahu. Untuk kerak nasi memang. Okey, tuan-tuan di sini. Nanti kalau Atuk buat kursus apa, kursus kat Dewan sana. Dewan kat tepi Watuk. Sini tempat lawatan lah nanti. Boleh tengok bawah Dewan. Okey, tuan-tuan tengok sini. Ni tempat itik Atuk. Itik jambul. Ni kalau musim hujan, air penuh ni. Jadi kolam tempat dia mandi. Sekarang musim tak hujan, tak ada air. Jadi itik jambul. Jambul. Dia takut nak mari sini. Jom. Sabar bebek kat dia. Okey. Jom. Atuk sambung buat ni dulu. Kita melawat balik tempat Atuk lagi sekali. Atuk nak buat tangga dulu. Cari kayu habis. Okey. Kita sambung lagi. Ini dah hari ke-5 ke-6 Atuk buat tangga ni. Sebenarnya buat tangga ni 2 jam selesai lah. Tapi biasalah Atuk buat kan. Tengah-tengah Atuk buat, Atuk pergi hantar ayam lah, orang satang lah, macam-macam. Okey, sampai ke peringkat ni Atuk dah potong dah kaki dia. Ni. Sebab Atuk dah potong. Ni, dah siap ready lah ni, paku lah. Bila Atuk paku nanti boleh guna tu lah. Ni, Atuk dah ready dah. Semua dah ready. Okey. Semua bila buat pasang kayu tangga ni aku nak beritahu, selalunya kita akan gunakan kayu 2x1. 2x1 sebab tangga tak boleh berat sangat, nanti nak ubah masalah berat kan. Kalau 2x1. Tapi kadang-kadang bila kita pakai kayu-kayu campur ni, kita boleh pakai juga ni macam ni. Dia panggil, kalau dulu dia panggil kasau besar. Ni kasau besar. Kasau, kayu kasau. Dia besar sikit pada 2x1. Boleh. Okey, bila kita buat tangga, kalau bahagian bawah, contohnya di bahagian bawah sekali, kalau kita pakai kayu yang kecil 2x1 ni, kita kena buat dua macam tu. Bawah sekali. Kalau ni kan, ni kita kena buat sini, dua. Okey. Kenapa kena buat dua? Kerana kayu yang bawah ni ialah kayu yang paling banyak guna beban kita. Sebab bila kita nak naik, kita akan semua berat kita duduk kat sini. Jadi selalunya kita kena bubur dua. Kalau tidak dia patah. Bila kayu kedua ni dah tak apa, kerana berat kita dah ada sini separuh. Itu juga kita pijak yang ini, berat kita akan ada sini separuh. Tapi pada peringkat pertama kena bubur dua macam ni. Tapi kerana Atuk dah guna kasau yang besar, Atuk guna satu lah. Kalau tuan-tuan nak buat tangga yang bahagian bawah, kalau kasau kecil ni,
2 kali 1 ni tuan-tuan bubuh 2. 2. Ni tu. Okey. Ini Atuk nak paku lah. Ya. Okey. Lagi satu Atuk nak beritahu. Peringkat bawah 1, 2, 3, 4, 5 peringkat bawah ni dia punya jarak ni lebih kurang sekaki setengah. Kurang kaki setengah. Tapi pada peringkat atas ni, start pada 1, 2, 3, 4, 5 yang atas ni, dia jarak dia lebih kurang sekaki lebih sikit saja. Maknanya bahagian atas dia punya step kita nak naik tu dia lebih dekat bahagian atas. Sebab selalu bahagian atas ni kita susah nak kontrol. Kalau jauh-jauh dia punya jarak antara satu dengan satu susah. Maknanya bila lebih kurang 4 kaki di atas, kita dekatkan dia punya jarak antara tempat pemijak dengan tempat pemijak. Tangga ni 12 kaki. 12 kaki. Jadi pada 4 kaki di atas, jarak dia antara pemijak lebih dekat daripada bahagian di bawah untuk memudahkan kita buat kerja. Sebab di atas ni kena dekat tempat pemijak dah. Okey, kita sambung. Alhamdulillah, tangga yang Atuk nak buat dah siap dah. Okey, dah steady dah. InsyaAllah Atuk nak kena mula naik dah dulu, nak hujan. Nak pergi tengok bumbung rumah Atuk. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye-bye.